Hari ni ada kerja sikit tu kita buat kat sini. Okey, yang mana yang masuk live saya sekarang? Live lagi. Cik, biarkan dia, Cik. Cik, biarkan dia. Biarkan dia, Cik. Aku nak turun tak? Tolong. Cepatlah. Dekat dalam semak tu boleh. Tengok drone dulu, Man. Okey. Ada kosong tak? Ada ruang kosong. Ada ruang. Oh, ngam. Alhamdulillah. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah. Sekarang ni saya berada di dalam homestay di Gunung Bromo, Indonesia. So, hari ni ada kerja sikit untuk kita buat kat sini. Saya ditugaskan untuk buat video untuk shooting dekat sini, agensi travel. So, alang-alang saya dah sampai sini, saya nak buat vlog. So, yang mana yang bermasuk untuk lupa pula, saya bukan buat live. Okey, yang mana yang masuk live saya sekarang? Live lagi. Yang mana yang belum subscribe, boleh subscribe. Yang mana yang dah subscribe, terima kasih banyak. So, hari ni jam menunjukkan pukul 8.17. Hari ni lah hari yang kata apa, sejuk dulu kat sini. Aku sejuk gila kat sini. So, hari ni aku nak tunjuk kepada korang semua aku punya aktiviti aku. Malam ni kita pergi makan dekat kawasan Gunung Bromo. Aku akan tunjukkan suasana Bromo waktu malam. Ini adalah bilik aku. Aku seorang je, nampak bersepah sikit. Tempat aku punya setup. So, tempat tidur aku dah bersepah dah, biasalah. Ni bilik air. Dan dia punya bilik air dia bagi aku okey lah, ada water heater, ngam aduh. So man, hey guys, welcome. The best part dekat dalam aku punya bilik ni tak ada aircon tau. So bilik aku ni memang dah sejuk gila. So hari ni aku dah bersiap, so kita keluar lah. So let's go guys. Okay. Ada apa? Hai bro. Hey bro. Okay ke? Okay. Ini suasana dia guys. Waktu malam kita tengok makcik-makcik yang sedang berkumpul. Sejuk guys, sejuk dia. Aku memang tak ada ubat ni sejuk tu. Belum ada maflar dah nak. Apa ni? Ya. Maflar. Bandana bang. Macam ni ada. Oh, tak ada. Oh ini. Ada jual lah? Ada. Berapa ribu? RM50,000. RM50,000? Ya. Oh ini, sama tengoklah. Pilih color lah. RM50,000. Kena ada ni. Mas. Pakai yang macam ni. Cik dah pakai tu okey dah. Tak payahlah yang ni kan. Kan. Ini nipis. Ini tebal. Okey tu. Kat sini dia ada jual juga barang-barang. Ya. Saya tengah buat vlog sikit. Cuk bro. Vlog. Hai. Selamat datang ke Bromo. Ya. Ni orang Bromo. Bromo asli. Ya. Bromo asli. Local people. Ya. Umur berapa? 23. 23 dah. Esok kamu ada? Kamu bawa tu. Jip orang panggil saya Jip. kerja sini. Kerja sini. Ya. Habis rumah kamu di mana bawah ini? Ya. Sejuk lah best lah. Untung lah. Untung lah dia tu dapat duduk tempat-tempat macam ni. Duduk kat bandar, serabut. Weh, bapak. Aku rasa macam kecil tu. Dia punya oksigen sini. Lupa nak bawa ni. RM20,000 lah nak bawa. Barang tu harga RM50,000. So kalau RM50,000, RM100,000. So balance dia bagi aku RM50,000. Okey. RM1,000 bersamaan RM25. Oh, RM15 ke? Boleh lah. Harga RM15 ke? Wajib beli lah guys. Masuk beli fikir-fikirkan balik. Saya ni dulu lah. Glove esok ada? 2 pagi? Ya, pulang jam 10 kan dah tutup ini. Ya, sekarang sama glove lah, ni hitam lah. Kasih yang tebal lah. Malas betul lah. Pada glove apa? Sama 50 yang tebal. So total RM100,000 lah? Iya, RM1,000 pas ni sama lah. Dua ni lah. RM1,000 dua. Boleh lah bro. Okay, thank you. Terima kasih. Okay, sama. Okay, thank you. Okay, sekarang ni nak kena buat video untuk peserta, untuk agensi. Yes. Okay, dah habis dah kita punya perbincangan kita bersama dengan peserta-peserta Zeti Travel and Tours. Jadi guys, hari ni aku nak share kat korang semua, kalau korang datang ke Bromo, korang jangan risau. Dekat sini kalau korang tertinggal dari segi maflar ataupun tempat sejuk yang letak kat kepala tu, kat sini ada jual. Satu RM25,000. Nampak macam ni? Dah beli dah sarung tangan. Ni memang steady. Nampak? Ada jual. Ni semua peserta-peserta yang sedang beli.
So besok pukul 2 pagi aku akan bangun dan bersiap. Bukanlah orang kata sebab untuk kita nak buat persiapan kita akan pergi Gunung Bromo. Dan insya-Allah I do my best. Aku cuba juga rekod suasana. Jadi cuba besok. Bye-bye. Selamat pagi tuan-tuan. Apa lah nak cakap sejuk saya. So aktiviti kita lasak pada hari ini. Ni betul tak cara kau pakai? Kau nampak dah jadi gila aku sebab sejuk ni. Sejuk teruk siut. Aku sampai tak larat nak bercakap tu. Pandai korang lah faham apa yang aku cakap. Oi, kau bayangkan man, aku punya lantai bilik aku ni pun borak. Let's go guys. Okey, terima kasih ya. Tak apa tak, saya masuk dulu, saya masuk. Okey. Terima kasih ya. Tak dulu. 40 minit bosku. Okay, alright guys. Perjalanan nak naik ke sini daripada homestay aku tadi mengambil masa 40 minit. Aku mengah disebabkan sekarang ni aku tengah naik bukit. Di pengalaman, di experience, Alhamdulillah. Aku akan tunjukkan korang semua apa yang ada kat atas setelah 40 minit kita naik jeep. So, dekat atas ada kedai. Kat sini ada baju, ada jual dan ada sewa. So, kau tak perlu risau kalau baju sejuk tak bawa. Sini ada tempat sewa. Ada toilet. Toilet bawah. Okay. Dekat kawasan ni ada akan makan. Jadi korang tak perlu risau kalau tak makan, boleh singgah makan dulu. Dan pakcik ni paling steady Macam ni Gunung Kinabalu apa cik? Bukan. Cik Everest ni. Oh, Everest. Ui, level tinggi tu. Ni dapur. Duduk pada. Panggil. Rosa, silakan Ya. berkumpul di sini. Ya. Di tempat kosong masih ada kosong juga di sini dan di sini juga ada kosong. Apa ni? Video. Alamak, dia orang ada tempat panas Ada kosong tak? Ada ruang kosong. Ada ruang. Oh, ngam. Alhamdulillah. Wow. Semua ikut aku. Pok mie sebutan dia. Dia kalau duduk atas bukit macam ni sejuk, duduk dapat Maggi macam ni pun dah sedap. Ya, sekarang jam menunjukkan pukul 6.57 di waktu Malaysia. Sekarang kalau kat sini masih lagi pukul 5.58. Tapi dia punya terang dia dah macam pukul 12 tengah hari tu. So view dia, aku payung sikit. View dia. Bahagia. Kejap. Maaf ya. Nak panjang ni. Ni. Go. Naik. Go. Naik. Boleh tu. Dekat dalam semak tu boleh.
Gaya. Depan. Depan. Cik, biarkan dia, Cik. Cik, biarkan dia. Biarkan dia, Cik. Aku nak turun tak, weh? Tolong. Kejap. Terima kasih. Tak adalah tinggi mana, tak ada takut.